sengaja cari ayat tu, terutamanya satu ayat, itu boleh dikatakan kebanyakan ulama mengatakan makruh buat gitu. Kalau nak baca ayat ada sajdah pun, bacalah satu ayat kurang-kurangnya sebelumnya, ataupun beberapa ayat lah. Jangan baca waktu saja. Takut-takut orang sangka, orang ingat ayat tu sendiri tu ada kelebihan. Ada kelebihan. Tu dia. Tak ada, tu bukan gitu, tak ada. Lebih daripada hak lain. Jangan tuju lagu tu. Tapi kalau tidak tuju, tidak maksud gitu, dia duk baca dah. Memang kita kata semaya tarawih tu, memang baca sebuah Quran, sampai malam dia jumpa lah. Tu tak apa. Tu molek lah lagu tu. Itu orang panggil tidak sengaja tu. Sampai tempat dia kan, jumpa. Ni sengaja. Cari lagu tu, ramai ulama mengatakan makruh. Tetapi berdasarkan hadis ini, ramai juga ulama mengatakan tidak makruh. Sebab Abu Hurairah ni semaya ni, dia semaya atamah, semaya isyak, dan dia jadi tu imam ni Abu Hurairah, dia buat lagu tu. Kalau makruh dia tak buat, kalau benda tu tak molek, maknanya tak apalah, tak apa. Hak kata tak boleh saat ni kalau sampai mengelirukan makmum, iyalah gitu. Ini bab sujud dalam surah Sad. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya, di dalam Sad ini, surah Sad ini tidak ada azaimis sujud. Tidak ada ya mestilah, ataupun maksud dia hak mesti tu tak ada sama dia kata mesti pun. Maksudnya yang ditakkidkan, muakkad. Itu satu maknanya. Satu lagi maknanya, tidak ada dalam surah Sad ini azaimis sujud. Maksudnya sujud tilawah tu tidak ada. Sujud syukur je adanya. Sujud syukur. Jadi ini cerita tentang Nabi Daud yang sujud. Nabi Daud yang sujud, wa kharra raki'an wa anaba, dia sujud. Sujud tu sujud sebagai menyatakan kesyukurannya. Mana bukan kepada kita dikena sujud. Kita ni, hak kemudian ni kena sujud. Tak ada kena mengena dengan kita. Tapi dalam hadis ada sebut cerita Nabi Daud, dia sujud di situ. Sujud itu adalah sujud syukur. Maksudnya hak Ibnu Abbas nafikan ini ialah sebagai sujud tilawah. Sujud syukur kita tak ada kena mengena dengan hak ni, tak ada lah maknanya. Kan dulu kita sudah ada sebut dah, iaitu dalam surah ni ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak ada. Tidak ada tu sebab dia kira sebagai sujud syukur lah. Hak kata ada tu sebagai sujud tilawah. Sebagai sujud tilawah. Dia kata, saya tengok, bagaimanapun saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Ada juga Rasulullah sujud. Dalam surah ni bila sampai tempat dia tu, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud juga. Kalau ini bukan sujud tilawah, sujud syukur, tak ada kena mengena dengan kita. Apa kena mengena dengan Nabi pun? Ini cerita Nabi Daud. Ini tak ada kena mengena. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud menunjukkan ada sujud tilawah lah di sini. Dengan sebab itu ramai juga ulama-ulama, terutamanya ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, mengatakan di sini ada juga sujud tilawah. Sebab apa? Sebab Nabi sujud. Ibnu Abbas kata, dia sendiri kata Nabi sujud. Dia tengok Nabi sujud. Lepas tu hak tadi tu dia kata tak ada sujud tu. Itu boleh jadi ijtihad dia, pendapat dia. Hak mana lebih kuat? Hak lebih kuatnya dia tengok Nabi tu. Nabi buat sendiri, jelas dah lah. Kalau kita nak kata sujud syukur ni, khusus syukur ni berkenaan dengan orang hak asal tu, apa kena mengena dengan Nabi? Sampai sini dia sujud syukur, ada apa peristiwa yang perlu dia syukur? Tak ada kena mengena. Dengan sebab itu mereka kata ini tidak lain sujud tilawah lah namanya. Jadi kalau kita kata tadi azaimis sujud tu, maksudnya tidak
sujud tilawah, tapi sujud syukur, kalau kita kata gitulah maksud Ibnu Abbas, itu ijtihad dia, pendapat dia. Ataupun kalau kita kata laisa min azaimis sujud, ini mana antara sujud yang ada suruhan yang lebih kuatlah berbanding dengan hak lain. Kalau kita kata gitu, bermakna Ibnu Abbas kata ni sujud tilawah juga, tapi tidak termasuk dalam azaim. Tidak termasuk dalam azaim. Supaya rasul-rasul itulah, hak ni pun rasul juga, hak ni pun rasul juga, tapi ulul azmi, bukan semua rasul, ada beberapa yang tertentu. Ni pun sujud tilawah ni pun ada banyak juga, banyaklah sujud tilawah. Tapi azaimis sujud, azmi itulah azaimis sujud, hak tu bukan semua. Jadi hak dalam surah Sad ini tidak termasuk dalam hak tu, walaupun sujud tilawah juga, tapi tidak termasuk dalam azaimis sujud. Kalau lagu tu tidak bercanggahlah dengan hak dia riwayat, dia kata dia tengok Rasulullah sujud tu. Sujud tu sujud tilawah juga, tapi tidak termasuk dalam azaimis sujud. Azaimis sujud hak mana? Sini dalam kitab daripada sebut, ulama berselisih pendapat, berbeza pendapat tentang azaimis sujud ni ada berapa. Hafiz Ibnu Hajar ada menukilkan daripada sekumpulan sahabat, azaimis sujud ini ada 5. Sebab azmil umur tu apa ni ulul azmi, ulul azmi hak tu pun 5. Rasul Nabi 5. Hak ni pun 5, iaitu hak dalam surah A'raf dan subhanalladzi asra tu lah, Bani Israil. Surah Bani Israil orang panggil juga, surah Isra orang panggil juga, surah Subhana. Hak dalam Subhana, dan 3 hak dalam Mufassal. 3 hak dalam Mufassal tu termasuklah hak sanilah, idzan syaqqat, idzas samaa'un syaqqat sani, dan Iqra sani, tu termasuk. Waqila ghairu dhalik. Tapi ada juga pendapat lain yang kata bukan hak ni, hak lain. Itu khilaf lah. Hafiz Ibnu Hajar sendiri dalam Fathul Bari dia kata laisa min azaimis sujud, ini mauquf, berarti setakat Ibnu Abbas saja. Hak Ibnu Abbas kata saya tengok dia sujud itu, hak tu marfu'. Mana Nabi sujud tu, hak tu marfu'. Hak Ibnu Abbas kata laisa min azaimis sujud, ini itu tidak marfu', berarti setakat dia. Berarti setakat dia. Gitulah. Dan Ibnu Abbas sendiri dalam riwayat yang lain ada disebutkan, orang tanya dia, lagu mana dengan sujud dalam Sad ini? Dia kata ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Dia baca ayat tu, mereka itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Allah, kamu kena turutlah pimpinan mereka itu. Jadi nabi-nabi ni orang yang dipimpin oleh Allah. Nabi Daud sujud, Nabi kita sujud juga situ. Jadi kita sepatutnya kena ikutlah demo ni lah. Kalau ikutlah maknanya sujud jugalah. Bukan bermakna Ibnu Abbas menafikan sujud dalam surah ni berdasarkan riwayat yang lain. Kemudian riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi SAW baca surah Sad ketika dia duduk di atas mimbar. Bila dia sampai dekat ayat sajdah tu, waktu ada khilafkan dulu sudah sebut sudah, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba, situ so ataupun hak dalam ni di sini kan,
dulu. Di dalam Sad dan Zumar, Mukmin bila dulu dah. Di situ dalam surah Sad. Pada muka surat surat apa dah? Ada di situ disebutkan wa husna ma'ab. Di situ ada khilaf antara dengan wa husna ma'ab ataupun hak di sini asal ni wa kharra raki'an wa anab. Situ ada khilaf, dulu ada sebut dah. Di situlah antara dua. Jadi mengikut kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata sujudnya pada wa husna ma'ab situ, bukan pada wa kharra raki'an wa anab. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ramainya mengatakan fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Situ tempat sujud, bukan pada wa husna ma'ab. Situ ada khilaf lah. Bila sampai tempat ayat saat ni ada khilaf lah situ. Nabi SAW turun, dia pun sujud. Mana turun daripada mimbar itu, dia baca ayat tu, dia turun, lepas tu dia sujud. Sujud tu dengan menghadap kiblat lah. Serupa dengan nak semaya lah juga. Dari segi syarat dia kena ada air semaya, menghadap kiblat ke apa tu. Orang pun bila begitu sujud sekali dengan Nabi SAW. Pada hari yang lain pula Nabi SAW baca surah tu juga, ataupun tidak surah tu semua pun, beberapa ayat lah yang mana dia berjumpa dengan ayat hak sujud dalam surah tu. Orang-orang pun nampak ready belakang dah nak sujud. Nabi SAW pun kata, situ cerita hak sebenar dia rakyat di sebalik sujud tu. Gapo dia cerita sebenarnya? Ini adalah taubat seorang Nabi. Taubat seorang Nabi. Cerita bila taubat seorang Nabi, mana itu kena mengena dengan dia lah asal ceritanya. Aku tidak nak sujud tadinya sebab benda tu tidak mesti. Ini cerita berkait dengan seorang Nabi. Dia sujud sebagai sujud syukur. Memanglah aku pun ada buat juga sebelum pada ni, tapi itu bukan suatu yang mesti. Tapi dah nampak kamu ni sudah ready dah nak sujud, Nabi SAW pun turun, dia pun sujud, bahawa pun sujud lah. Ini menunjukkan bahawa sujud tilawah ni boleh kita nak sujud, boleh juga tidak, berdasarkan hadis. Tetapi bagi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi yang mengatakan sujud tilawah ni wajib, dia kata Nabi tidak turun sujud tu, tidak turun sujud selalu, tidak bermakna dia tidak sujud. Sebab bagi mereka boleh sujud ni takhirkan sujud tu, nanti sudah kemudian lepas pada tu baru sujud, tak apa. Tidak kata selalu, tapi kena sujud juga. Tak sujud dosa. Bagi dia lah tentang hukum kata sujud ni setara mana, kita sudah bincang dah dulu kan. Mazhab Hanafi mengatakan wajib. Cuma di sini dia kata, sini tengok Nabi kata gitu tu, buat aku tengok kamu ni duk ready nak sujud, sebab tu dia pun turun sujud. Kalau tidak sabit tu, makna kali tu dia kira-kiranya dia tak saya sujud lah, tak saya sujud. Jadi orang-orang lain faham bahawa baca ayat sajdah ni tidak semestinya sujud. Buktinya ni lah, Nabi tidak nak sujud ni, tapi oleh kerana tengok orang tu sudah bersedia dah nak sujud, dia sujud. Orang balik Hanafi ni dia jawab lah. Dia kata Nabi tidak sujud bukan bermakna dia tak saya sujud langsung. Bukan makna dia tak saya sujud langsung, dia nak sujud juga tapi tidak selalu. Begitu juga ulama bahas panjang lah ni, masalah sujud ni kena selalu ke. Hak moleknya selalulah. Semua kata lagu tu, semua kata selalu tu molek. Kalau ada air semaya, kalau tak ada, dia ambil air semaya. Misalnya ambil air semaya, sujud. Sujud tu lagu mana nanti kita akan jumpa akan datang lah. Ataupun ada juga ulama mengatakan kita tidak nak sujud selalu sebenarnya.
Nak sujud kemudian. Baca sebuah Quran, baca. Lepas pada tu baru kita sujud. Lama lah baca sebuah Quran. Nah. Bulan lepas pada tu kita sujud. Sujud apa? Sujud atas hak kita baca dah dulu. Ada yang mengatakan begitu, boleh. Hak semolek-moleknya bila kita sampai tempat tu maknanya kita selalulah. Sebab macam Tuhan perintah. Macam dia perintah. Fasjudu lillahi wa'budu, misalnya. Jadi dia suruh sujud, tiba-tiba kita tidak sujud. Tapi ini tidak mutlak juga, seperti kita kata tadilah. Tidak makna setiap ada sujud itu mesti kena apa? Sujud tilawah ada juga. Ini bergantung kepada apa yang kita tahu daripada Nabi SAW. Jadi hak semoleknya kalau Nabi pun sujud, kita sujudlah juga tempat tu, gitulah. Ini bab seseorang yang mendengar orang baca ayat sujud, mendengar ayat sujud yang ini dibaca oleh seseorang, wa huwa rakibun, dalam keadaan dia berkenderaan. Hak jom dengar saat ni. So kemungkinan satu lagi, kemungkinan hak jom baca tu duduk atas kenderaan, hak jom dengar ni tidak. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, kedua-duanya duduk di atas kenderaan. Boleh berlaku. Kedua-duanya duduk atas kenderaan. Nak royaknya sujud tilawah ni memang digalakkan. Kalau tidak kata hak mana kata tidak wajib sekalipun, dia kata moleklah buat ni. Boleh pahala ikut sunnah Nabi SAW. Molek. Sehingga kan hak duduk atas kenderaan tu kiranya susah tu pun berdasarkan hadis ini ada menyebutkan sahabat-sahabat ni dalam keadaan duduk atas kenderaan tu susah tu pun sujud juga. Sehingga tak ada arah nak sujud, tak ada tempat nak sujud tu, dia sujud atas tangan, sujud atas tangan. Sujud gini ke, sujud atas tangan. Apa yang sujud atas tangan? Bapa yang sujud atas tangan tu boleh ke pula sujud atas tangan tu nya? Itu ada khilaf di antara ulama lah. Ulama Syafi'i mengatakan tak boleh sujud atas tangan lagu tu. Tak boleh. Dia kena sujud atas sesuatu, benda lain lah. Atas pelana ke, ataupun atas kain hamparan tu ke. Misalnya kalau sampai dulu lah kenderaan sujud atas tangan tu tak boleh. Tapi apa ni, kalau isyarat tak sujud atas tangan boleh dah. Kalau sekiranya tak ada ruang, tak ada tempat untuk sujud, boleh dah. Syafi'i pun kata gitu. Tapi sujud atas tangan tu tak boleh. Tapi ulama-ulama Hanafi dan lain-lain mazhab, dia pegang dengan hadis ni, kata boleh sujud atas tangan. Boleh sujud atas tangan berdasarkan hadis ni lah. Sujud belakalah. Ni hadis Ibnu Umar, dia kata Rasulullah baca pada tahun pembukaan Mekah, yang ni ayat sujud. Semua orang sujud. Ada hak berkenderaan, ada hak sujud atas tanah, dia turun. Hak duduk atas kenderaan tu, ada hak sujud atas kenderaan tak turun. Ada hak turun atas tanah, ada hak memang duduk atas tanah dah sujud belaka. Sehingga hak duduk atas kenderaan tu kerana sesuatu lah dia tak boleh turun ataupun tak boleh turun, dia sujud atas tangan dia. Sujud atas tangan dia. Nak wayaknya ni galakkan untuk sujud tilawah. Ini termasuk dalam adab kita dengan Al-Quran. Adab kita dengan Quran. Tetapi boleh kepada orang yang ada air semaya. Kalau tak ada air semaya tak boleh sujud. Begitu juga kalau sesak sangat kan. Kalau sesak sangat keadaan sujud ini, ulama-ulama bahas lah pun nak berdasarkan hadis ni. Kita tak boleh nak sujud, tak ada ruang langsung nak sujud. Misal mungkin berlaku keadaan seperti ni pada raya, kalau misalnya semuanya raya tu orang ramai terlajuk. Jadi kalau boleh sujud tu sujud atas kaki kawan hok depan tu. Ataupun tak ada ruang saat ni, kalau boleh sujud pun boleh sujud atas lutut kita. Situ yang boleh letak. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab atas dasar ni boleh.
Inilah salah satu hadisnya. Sujud atas lutut saja boleh. Tapi kalau tanpa uzur, tanpa ada sebab lah, tak boleh lah. Sujud atas lutut lagu tu, atas kaki orang lagu tu tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan sesak sangat, boleh. Sah sembahyang itu. Tetapi ada juga ulama mengatakan dalam keadaan lagu ni tidak semesti dia perapak. Dia tunduk lebih daripada rokok dia, isyarat sudah memadai iddah. Kalau tak boleh nak perapak, tak pernah sabar, tak boleh, ataupun perut dia buncit misalnya, tak boleh nak itu atas lutut ni, atas paha dia tak boleh. Jadi pakai isyarat setakat mana dia boleh lah. Kira boleh dah dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan biasa tak boleh lah. Darurat ni sepatutnya ni lah, orang tu ramai sangat, sesak sangat. Begitu. Ada riwayat pun daripada Ali dan Umar, Ibnu Umar, demen ni bila atas kenderaan dia baca ayat, ada ayat sajdah ni, dia sujud, tapi sujud dengan isyarat, tidak kata rapat betul. Boleh dah setara tu, atas kenderaan lah, atas kenderaan. Supaya juga kita kalau sekarang ni, kalau kita bawa motor ke, bawa kereta ke, kita baca dia tu hafal Quran lah, kita kata baca sampai ke ayat tu, nak sujud lagu mana. Kalau sujud rapat tak nampak depan ni, tepuh kat sini, boleh sujud setakat mana boleh lah, isyarat. Tapi dengan tidak tak nampak lah depan, dalam keadaan gitu. Kalau siapa tak nampak depan tu tak boleh lah, bahaya. Mana dalam kenderaan kita boleh semaya, boleh sujud tilawah, boleh baca Quran, boleh belakang, semaya sunat, semaya sunat. Dan dalam keadaan darurat, semaya fardu pun boleh, semaya fardu pun boleh. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata Rasulullah SAW baca surah di hadapan kami. Dia nak ayat sini dalam riwayat ni, tidak semesti kata sujud tilawah ni dalam semaya saja, tak mesti. Kalau di luar semaya pun, kalau baca ayat tu, ayat ada kena mengena dengan sujud tilawah saja, ayat sajdah saja, moleklah sujud. Tidak semesti kita baca sendiri, orang lain baca pun lagu tu juga, orang lain baca pun lagu tu juga. Kecuali sampai menyusahkan kita, tak perlulah lagu tu. Kalau menyusahkan kita, misalnya acak kali, tapi kalau boleh buat lah gila, acak kali ngapa duk ulang ayat tu, ngapa Quran setiap kali siapa situ nak sujud sama kah? Berat juga kalau lagu tu. Begitu juga kalau kita dengar kaset program pasal adakah kena sujud? Kalau kena sujud ni awak baca dengan mulut, kalau nak kira apa yang dibaca tu serupa je Quran juga. Bila sampai tempat tu memang kena sujud lah, jenuh sujud lagu tu. Kalau duk dengar Quran juga. Tetapi kalau dengar biasa sampai tempat tu memang molek lah. Tidak semestinya kita dengar daripada mulut orang ni saja dah molek. Kalau kita sujud tetap boleh juga, sebab dengar saja. Tidak semesti kita nampak orang tu. Kalau kita dengar jin duk baca, baca ayat tu, serupa juga. Tak nampak pun, tapi dibaca tu, kita dengar. Nampak tu tidak syarat dengar. Orang buta pun mana kena juga sebab dengar. Bukan nampak. Ini berkait dengan dengar. Di luar semaya, kata dia, di luar semaya dia sujud, kami pun sujud bersama dia. Padahal tidak semaya. Padahal sujud tilawah ni tidak khusus dengan semaya, dalam semaya saja, tidak. Di luar semaya pun ada juga. Ramanya puak-puak kami tu, saya tak ada tempat nak letak dahi. Jadi bila tak ada tempat nak letak dahi, takat mana awak boleh lah letak atas apa-apa, awak boleh. Gitulah yang berlaku. Beginilah keadaan. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, gambaran di zaman Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia lagu mana, begitu patuh orangnya. Generasi ni, bila saja sampai sini Nabi buat gitu, dia buat gitu. Lagu itulah keadaannya. Dalam semaya sendiri baca, buat lagu tu.
Dengan Nabi buat lagu tu. Gitulah. Hak mana dia ambil daripada Nabi tu dia amalkan dengan sepenuhnya. Itu. Berbeza dengan orang kemudian mana tidak caur sujud dia. Tidak caur. Sedangkan dalam Quran yang dibaca tu dia ada tulis tu, dia ada tulis tepi tu. Sajdah, as-sajdah dia tulis. Setengah tak ada tulis. Tapi kena maklumlah biasanya ada tulis. Riwayat daripada Ibnu Umar lagi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di hadapan kami Quran. Bila dia lalu dekat ayat sajdah, dia akan bertakbir. Allahu akbar. Dia kata gitu. Dan sujud. Kami pun sujudlah sekali. Maknanya takbir lagu tu lah juga. Abdul Razak kata, Sufyan Ats-Tsauri suka benar dengan hadis ni, kata dia. Pasal apa? Pasal dalam banyak-banyak hadis hak cerita sujud tilawah tu tak ada sebut takbir. Royak sujud. Lagu mana mula dia, start dia tu lagu mana? Hadis ni nampaknya ada sebut sujud tu, hak tu dia suka sangat. Ada panduan yang lain yang berbeza daripada hadis-hadis lain. Yang ni ada tambahan di sini, iaitu ada takbir. Tapi hadis ini tak kuat, tak kuat. Sebab apa? Ada Abdullah bin Umar Al-Umari. Abdullah bin Umar Al-Umari. Ini seorang perawi yang tidak kuat. Ada pun adik-beradik dia Ubaidullah bin Umar Al-Umari, itu kuat. Bolehlah, gagah dah sikit. Ini orang tak gagah. Oleh kerana tak gagah itulah maka ada khilaf di antara ulama. Ada yang pakai takbir ni, ada yang tak saya pakai. Tak saya pakai. Dalam hadis ni disebut ada takbir. Jadi takbir ni Imam Syafi'i pakai. Imam Syafi'i pakai. Takbir ni takbiratul ihram lah. Allahu akbar. Lepas tu nak sujud Allahu akbar. Mana ada dua takbir tu. Ada juga yang mengatakan Allahu akbar sekali dengan turun selalu. Tak ada takbir dah yang kedua tu. Allahu akbar sekali lagi gitu. Ini kalau di luar lah. Kalau duduk tengah semaya tak ada Allahu akbar untuk takbiratul ihram itu tak ada dah waktunya. Allahu akbar untuk sujud lah selalu. Tapi Imam Abu Hanifah tak pegang, dia tak say. Tak ada takbir ni tak apa, sujud. Terus sujud lah. Tak ada takbir pun tak apa. Bila dengar baca turun sujud. Tak ada takbir pun tak apa. Tapi kalau belah-belah takbir itu lagi molek. Nak kata takbiratul ihram tu tidak syarat. Tidak syarat bagi dia. Terus Allahu akbar. Gitu. Kalau tak kata Allahu akbar pun tak apa. Bagi dia tu. Lepas tu bila angkat kepala daripada sujud tu ada takbir lah juga. Allahu akbar. Dan sujudnya seperti kita maklumkan sekali je lah. Sekali sujud, bukan dua kali, sekali. Lepas tu angkat tu terus bangun lah. Bila terus bangun tu sepuar tu lah orang duduk baca pagi Jumaat tu, subuh tu kan, lagu mana? Wahum la yastakbirun tu kan, turun tu. Lepas tu bangun sambung, tak jafal. Begitu. Sambung lah. Begitu juga lain-lain pun lagu tu. Bila sujud, bangun tu, sekali sujud, bangun, Allahu akbar, sambung ayat seterusnya. Begitulah. Tidak kata ada petihah, gapo tak ada lah bila bangun tu. Tak ada lah. Pasal dia kira rakaatullah. Rakaatullah. Sujud tu sujud tilawah. Rakaat tu rakaat yang pertama lagi. Kira begitu. Ataupun rakaat yang kedua lagi. Kau tengok keadaan lah sembahyang tu berapa rakaat. Mana kira hak tu juga. Dengan sebab itu tidak ada Fatihah dibaca. Hanya sambung ayat seterusnya lah. Tapi bagi Imam Syafi'i tak boleh dia kena ada takbiratul ihram kalau di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang adalah Allahu akbar gitu lalulah. Turun tu. Kalau di luar sembahyang dia kena ada Allahu akbar takbiratul ihram dulu sebab ia
adalah rukun. Rukun bagi sembahyang. Jadi hak ni pun jenis sembahyang juga ni. Cuma tidak orang panggil sembahyang yang lengkap, tapi banyak syarat-syarat untuk sembahyang tu ada pada dia. Iaitu misalnya kena ada air sembahyang ke apa. Dengan sebab itu kena ada takbiratul ihram juga bagi Syafi'i. Kalau di luar sembahyang lah. Kalau dalam sembahyang dah tu tak ada lah tu. Tapi Hanafi kata tak ada, tak perlu. Begitu juga selepas daripada bangun itu, kalau di luar sembahyang lah. Kalau dalam sembahyang bila sujud tu bangunlah. Nak sambung baca lagi tu ayat seterusnya. Kalau di luar sembahyang, bila sujud bangun tu nak beri salam selalu ke ada baca tasyahud dulu. Di situ pun ada khilaf juga. Kalau dalam mazhab Hanafi tak ada. Sujud tu pun tidak kena takbir. Kalau takbir molek lah, molek juga. Dia pun kata kalau tak takbir pun tak apa. Takbiratul ihram tu tak ada lah waktu tu. Nak jadi rukun ke apa tak ada lah waktu tu. Takbir sujud, lepas sujud tu tak ada beri salam, tak ada tasyahud ke apa pun boleh dah. Bangun kan? Baca pula lah, kena baca lagi. Gitu. Tak ada apa-apa. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i ada kedua-duanya. Atau sekurang-kurangnya kalau tidak tasyahud pun salam tu kena ada. Itulah yang sebaik-baiknya. Itulah. Tasyahud dan salam tu ada juga. Tapi kalau tak saya tasyahud pun tak apa, salam itu kena ada. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi nak beri salam pun tak apa. Kalau tak beri salam pun tak apa, tak ada agama satu pun tak apa. Begitu. Baru mayaqul idza sajadah, apakah yang dibaca bila seseorang itu sujud. Dalam riwayat ni, riwayat daripada Aisyah, dia kata Nabi SAW dalam sujud dia sujud Quran, mana sujud bacaan Quran, ayat yang tertentu. Pada waktu malam dia akan baca dalam sujud dia tu beberapa kali. Apa dia baca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Satunya mana beberapa kali tu, ada ulama yang faham beberapa kali sebut hak ni sajada wajhiya lilladzi khalaqahu sampai akhir, lepas tu ulang pula beberapa kali. Ada yang mengatakan hak dia tengok Nabi SAW buat lagu ni beberapa kali. Baca tu sekali je. Baca hak ni sampai waquwatih tu sekali je. Dia tengok Nabi SAW buat lagu tu beberapa kali. Ada dua kemungkinan. Inilah yang dibacanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Dalam satu nuskhah yang lain, nuskhah Abu Dawud juga ada tambahan. Selepas daripada khalaqahu tu wa sawwarahu, ada tambahan. Bersujudlah wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan merupakannya. Wa sawwarahu, mana merupakannya. Jadi ada rupa kita ni. Bukan setakat jadi muka gitu saja, ada rupa pula. Orang ni muka ada belakang tapi boleh kenal ke orang ni ada rupa dia. Tu yang buat. Begitu juga dalam riwayat Baihaqi ada tambahan ini, wa sawwarahu, selepas daripada khalaqahu. Mana kalau kita nak tambah boleh, memang benda ni ada dalam sunnah, ada dalam hadis. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Dalam riwayat Daraqutni, Hakim, Baihaqi dan Ibnu Sakan mengatakan sahih. Ni cuma di akhir dia tu ada tambahan 3 kali. 3 kali baca lagu ni. Tapi berhenti sekat tu je. Dalam riwayat Hakim ada tambahan selepas pada waqwatihi tu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada tambahan. Maknanya semuanya boleh kita guna. Nak buat sempurna lagi baca belakang, tidak salah. Hak ni
Jelas ulama-ulama hadis kata ada dalam kitab ni hak ni tambah sini, hak ni tambah sini, hak ni tambah lagu ni dalam kitab ni, jelas ada. Hak jelas ada ni molek kita pakai alas lebih tu, tak apa. Tetapi hak tak ada, tak molek kita buat. Misalnya apa ni, ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman, dah panjang lagi tu. Tu tak ada. Gitu. Tak ada. Jadi hak tak ada tu tak ada dalam hadis. Salah? Tidak salah. Tapi hak moleknya kita yang mengikut hadis ni kena betul-betul pastikan hak tu ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pandai kiranya kita nak buat amalan tetap kita sama-sama. Buat apa yang gitu mu? Ya Nabi tidak ajar hak tu buat apa? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajar sekali rambut tak ada. Sebanyak-banyak kita hadis ni tak ada sebut mana-mana tu buat apa? Kira-kiranya tak ada. Begitu juga banyak lagi kan zikir-zikir yang lain hak tak ada. Dia ada sekerat tu je. Misalnya kita sekerat tu, sekerat tu. Misalnya ya dzal jalali wal ikram, gapo lepas sembahyang gapo, biar jelas. Hak ada kita boleh buat. Hak tak ada tak sah. Ataupun kalau dari segi keharusan sajalah boleh nak baca tu, tapi kita buat tetap sangat tu buat apa? Hak sepatutnya kita kena buat tetap ni biar ada beza hak orang lain dengan hak Nabi. Kalau nak buat tetap pun hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ulama-ulama hadis, ahlul hadis mengatakan kalau hak zikir-zikir ni lepas sembahyang apa kan ada banyak. Dia bukan hak tu. Apa yang kita buat so tetap hak tu. Boleh dah kalau nak buat tetap pun. Bukan sekali Nabi buat, tapi tidak semua dia baca lagu tu. Ada kalanya hak lagu lain, apa yang siapa kita tak baca hak lain tu. Padahal hak lain tu sabit juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal langsung tu buat apa. Jadi dia tak kena juga. Hak kenanya mana kadang-kadang baca hak ni, kadang-kadang baca hak ni, semua Nabi buat. Hak tu lebih baik. Jangan tinggal terus tak pernah baca pun. Padahal Nabi ada baca juga. Jadi kita ambil so gitu. Hak so tu pun capu-capu. Kalau tu hak Nabi ada buat, molek tak apa. Nak amal hak tu kita payah ingat banyak. Nah, ingat hak tu tak apa. Tapi hak lebih moleknya kalau kita buat kadang-kadang gini, kadang-kadang gini, hak tu lebih molek. Hak mana sabit di dalam hadis boleh dibuat. Lepas tu orang yang baca ayat sajdah selepas subuh. Selepas subuh kan tak boleh sembahyang sunat. Jadi hak ni pun kalau kita sujud dia macam sembahyang jugalah sujud selepas subuh. Lagu mana hukumnya? Itu dah cerita saja. Dalam masalah ni ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Hak mengatakan tak boleh tu dia kira sepas sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak beri sembahyang dia lepas daripada seseorang tu sembahyang subuh. Subuh dia. Kalau dia sembahyang subuh dah, lepas pada tu tak boleh. Kalau orang lain sembahyang subuh, dia tak sembahyang lagi, tak apa. Hak tu. Ataupun dia sembahyang lewat. Sembahyang lewat sebelum pada tu nak tak apa, nak sembahyang. Ni kalau dia sembahyang dah, walaupun dia awal waktu, lepas tu tak boleh dah lah. Bagi dia, sembahyang dia, bukan kira hak orang lain. Bagi dia, tak kira lah awal kau, lewat kau, tak cara lah. Lepas pada tu tak boleh. Sebab apa? Nabi ada larang. Lepas subuh dan lepas asar. Tetapi ada juga yang mengatakan boleh, ini sujud tilawah ni, bukan sembahyang betul. Sekadar sujud tilawah ni boleh. Tetapi bagi orang yang kata tak boleh tu, antara dalilnya ialah ni lah hadis yang kita duduk baca.